Oh. Hanya adik dalam hati. Oh, bukan. Dia cok ni saja kan? Label saja kan? So dia buat label saja. DTF label saja. Yang ni pun sama juga. Label saja. Label saja. अगर कोई बात नहीं है बना तो तुम्हारा बिहेवियर इतना वियर्ड क्यों है? मैं ठीक हूँ, आप ऐसे ही मेरे लिए फिट हो गया। Label. Belum. Okey. Ni macam ni. Tak nampak lah printer ni. Tak nampak. Tanda dia. Apa nama? Hana. Ni Hana. Lagi Miru dengan Jin. Miru dengan Jet. Okey, dia baju projek Terengganu. Okey, kita ada yang baru pula. Ini Okey guys, assalamualaikum guys. Sekarang guys kita tengok orang buat DTF untuk size macam ni lah, size M, ni size S untuk buat size baju. Dia buat kat sini dululah. Kan. Lepas tu barulah dia cantum. So yang ni dah potong. Dia ada size dah. Dia tulis size. Ini dah potong. Kalau ada setengah dia nak letak label. Mana label? Nanti kita tunjuk label. Dia ada label. Macam ni label ni. Ni label. My PO ni label. So yang ni ini pun sama juga. Ni label. Label baju. Macam ni. Nanti benda ni akan dipotong. Kan. Yang ni dipotong. Dia letak dekat ni, dia press lah. Itu label. Macam-macam DTF ni dia boleh buat. Sama ada kita nak buat stiker, macam stiker ini TM. Ini stiker TM. DTF juga. Ini potong. Ini logo kan. Letak dekat sebelah kiri ke, kanan ke, ke belakang ke. Sama. Ni pun ya juga. Ini pun sama juga. So bila baju ni contoh baju kosong, kita letak kan. Nampak kan. Dia press kan. Dia bukan untuk buat family day, macam-macam boleh buat DTF. Baju kosong ke, ada baju kosong nak buat DTF, pakai tu je lah. Ini mesin. Ini mesinnya, mesin DTF. Contoh, ini contoh. Dia letak, dia press. Ni. Sap. Okey. Tak ada. 45 saja. Dia punya kepanasan.